Pada 18 Mei telah diadakan program Pet Adoption Carnival yang bertempat di Park Jalan SS 12/1, Taman Subang Ria, Subang Jaya. Majlis ini telah disempurnakan oleh Yang Berhormat Michelle N. Maizy, Ahli Dewan Negeri Kawasan Subang Jaya, bersama Yang Berbahagia Datuk Amirul Azizan bin Datuk Sri Abdul Rahim, Datuk Bandar MBSJ. Merupakan satu program yang sangat bermakna untuk bajikan haiwan-haiwan jalanan. Memelihara haiwan peliharaan bukan sekadar beri makan. Kena beri segala semua perkara yang diperlukan oleh haiwan tersebut. Aspek kesihatan, penjagaan, pembersihan dan segala-galanya. Penganjuran program ini bertujuan untuk meningkatkan kesedaran komuniti terhadap isu haiwan jalanan dan terbiar. Ia juga menggalakkan pengambilan haiwan angkat sebagai langkah berkesan untuk mengurangkan populasi dan memelihara kebajikan haiwan-haiwan ini.